Betul ke emas ni mata wang antarabangsa? Emas diiktiraf sebagai satu-satunya mata wang antarabangsa yang nilainya diterima di seluruh dunia. Kerana nilai emas tidak bergantung, tidak terikat dengan mana-mana mata wang sesebuah negara. Dan emas juga boleh dijual di mana sahaja kita pergi. Sebab itu emas adalah mata wang antarabangsa, emas adalah mata wang global yang laku dijual di mana sahaja. Kerana emas mempunyai nilai intrinsik yang hanya bergantung kepada berat dan ketulinannya sahaja. Jangan sandarkan semua simpanan kita dalam bentuk duit tunai yang terikat dengan nilai mata wang supaya nilai simpanan kita kekal tidak terkesan dengan inflasi dan ianya juga dapat melawan emosi boros berbelanja. Miliki emas sebagai aset simpanan jangka masa panjang sebagai aset global yang diterima di seluruh dunia. Di mana pun kita berada, kita boleh jual emas kita. Apabila kita berada di perantauan, kita boleh jadikan emas sebagai dana kecemasan. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu. Hafizul bimbing sebaiknya.